ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. So baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Situ. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Setiap kamu adalah penghulu. Maknanya orang yang menjaga, ra'in, ketua. Wa kullukum mas'ulun, dan tiap-tiap kamu mas'ul, akan dipertanggungjawabkan, akan ditanya tentang orang di bawah perintah kamu. Ar-ra'iyati mana orang di bawah perintah kamu. Ini sambungan daripada yang dahulu yang kedua, ialah urusan kita menjaga amanah Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Suruhlah mana ahli kamu dengan mengerjakan sembahyang dan bersabar atasnya. Kemudian Allah menyatakan la nas'aluka rizqah. Kami tidak meminta rezeki pada kamu. Sebaliknya nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki. Kemudian wal aqibatu littaqwa, kesudahan kemenangan itu adalah bagi orang yang bertakwa. Jadi beberapa pengajaran daripada ayat ini ialah, pertama, Allah Ta'ala mengarahkan kita sebagai hamba supaya menjalankan perintah, iaitu menyuruh manusia mengerjakan ibadah. Maka di sini yang terdekat ialah ahli keluarga kita, orang bawah jagaan kita. Kalau atas sikit pemimpin, dia kena jaga seluruh rakyat, maknanya sembahyang supaya rakyat dekatkan diri dengan Tuhan, bukan ajar rakyat berjoget kan. Wastabir 'alaiha, dan kena bersabar di atas mengerjakan sembahyang. Kemudian Allah Ta'ala segegar kita, la nas'aluka rizqah, kami tak minta rezeki pada kamu. Ya, sebaliknya nahnu narzuquk, kami yang memberi rezeki. Maknanya manusia itu kena faham, yang disuap masuk dalam mulut dia, yang diteguk air dalam kerongkong dia, yang dipakai baju, yang dibawa kenderaan, apa sahaja itu adalah kurnia, bukan dia punya, bukan kita punya. Kita ni adalah makhluk yang fakir, yang hina, yang menumpang muka bumi Tuhan. Tuhan. Maka kalau itu sikap dia, dia suruh manusia buat kebajikan, bersabar dan memahami bahawa kita adalah hamba yang menerima nikmat-nikmat Allah yang wajib kita bersyukur. Maka kesudahan dia adalah bagi orang yang bertakwa. Wal aqibatul littaqwa. Kemudian didatangkan sini pula hadis Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati. Tiap-tiap kamu tu semua pemimpin. Pemimpin maknanya penjaga, penguasa. Kalau bahasa dulu dia kata tok ngulu, sini dia panggil penghulu. Maknanya orang yang bertanggungjawab kepada orang di bawah dia. Maka semua tu akan disoal. Ya. Kalau paling genah ini apa? Keluarga, ibu bapa. Bapa tu akan disoal besok. Macam mana dia didik anak-anak ni. Dididik cara Islam ke atau dididik cara yang sebaliknya? Ditarbiah cara Islam ke atau ditarbiah mengikut sebaliknya? Itu semua akan dipertanggungjawabkan di mahkamah. Bukan mahkamah tinggi Melaka kan. Bukan mahkamah dunia, mahkamah akhirat lebih besar. Mahkamah Qadi Rabbul Jalil di akhirat. Kemudian kedua, jika anda fikirkan dengan sebenar-benarnya bahawa Tuhan mengarahkan Nabi besar kita Muhammad SAW agar menyuruh ahli keluarganya dengan salat, dengan sembahyang serta sabar mengerjakannya, mendahului kepentingan diri sendiri,
Tujuannya supaya anda mengetahui bahawa mendirikan sembahyang itu lebih utama dari pekerjaan yang lain. Mendirikan sembahyang lebih utama daripada mencari nafkah. Mendirikan sembahyang lebih besar daripada mencari makan dan minum. Mendirikan sembahyang lebih besar daripada urusan dunia kita. Banyak urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekadar nak urusan makan minum, urusan Tuhan tak ada, itu orang kafir pun boleh buat, menatang kafir pun boleh buat. Ya, dia boleh bekerja, dia boleh cari lebih banyak daripada kita lagi. Ya, tapi dia tidak ada kontak dengan Tuhan, maka tidak ada nilaian dan harga diri dia. Sembahyang ni ialah silatun bainal abdi wa rabbih, kontak hubungan antara hamba dengan Tuhan. Selamat dan bahagialah orang yang melakukan kontak dengan Tuhannya, dan celaka besarlah orang yang memutuskan hubungan. Dia tak sembahyang, maknanya dia putus hubungan connect dia dengan Tuhan. Maka tiga itu dia rosak serosak-rosaknya. Jika keluarga mewajib mendirikan sembahyang, apalagi diri anda lebih lagi wajib tanpa berasa syak. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya Ta'ala letak tu qad aflaha. Kalau kita ngaji bahasa Arab, aflaha tu fi'il madhi. Maksud qad apa makna dia? Li ifadati ta'kid. Dia memberi faedah menguatkan kata. Mana benda ni besar, confirm atau makna. Qad aflaha, confirm selamat dunia, selamat akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya, berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Siapa dia? Itulah orang yang khusyuk dalam sembahyang. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jauh tak tuan letak? Tuan letakkan sembahyang yang khusyuk dengan kaitan dia menjadi syarat seorang tu bahagia dunia akhirat. Bermakna kalau dia tak khusyuk dalam sembahyang, dia tak akan dapat kebahagiaan sebenar dunia dan akhirat. Ya, sebab bila kalbi insan tu khusyuk menghadap Tuhan, dia kenal Tuhan dia membesarkan Tuhan dia tahu dia hamba, fakir, wajib tunduk pada Ta'ala, Masya Allah, selamat dunia, aman. Tapi kalau dia tak kenal dia hamba, dia tak sembahyang, dia ingat dia Tuhan, dia ingat dia besar, ada sikit harta, ada sikit pangkat, wah dia naik kepala, mula dia jadi syaitan, macam-macam kepala dia buat atas dunia ni. Sebab dia rosak. Kalau dia sembahyang, dia tahu dia fakir, dia hina. Ya, dia adalah hamba Tuhan, maka dia akan mengolah hidup dia secara hamba yang fakir. Tapi kalau dia tak sembahyang, mula dia rasa dia besar diri, dia tak kenal Tuhan, dia buta mata hati dengan Tuhan. Sebab bila dia buta mata hati dengan Tuhan, sembahyang pun tidak. Ya, ketika itu dia rasa apa? Dia rasa dia handle diri dia lah. Ya, dia rasa dia buat dia semua dia dapat ni semua usaha dia, bijak dia, pandai dia, handal dia. Ketika itu dia lupa alaqah dia dengan Tuhan, ikatan dia dengan Tuhan. Orang yang tidak memandang dia terikat dengan Tuhan, manusia akan jadi orang paling jahat dalam dunia. Ya, dalil ayat Quran. Apa dia Quran sebut? Innal insana la yatgha ar-ra'ah istaghna. Innal insan, sesungguhnya manusia ni la yatgha, akan melampaui batas, akan jadi jahat. Bila ar-ra'ahu istaghna, bila dia rasa dia terkaya. Bermakna istaghna, mana tak rasa fakir. Dia tak rasa dia lawan kaya apa? Fakir. Apa makna fakir sini? Terikat. Kita terikat. Mana ada satu masa, satu gerak, satu perbuatan kita yang terlepas daripada takluk, kudrat dan iradat. Ada? Mana ada? Semua terikat dengan dia. Jadi bila dia pandang dia terikat dengan Tuhan, dia tahulah kekerdilan diri dia. Tapi kalau dia tak kenal Tuhan, dia tak terasa dia terikat Tuhan, seolah-olah dia rasa dia hebat, maka dia jadi samsing atas dunia, jadi jahat. Dia buat apa dia suka nak buat, dia tak tahu so. Malaikat gentap nyawa dia pun dia tahu so. Ya, habis usia di dunia yang sementara, yang menunggu mereka hidup yang kekal di sana so. Itu maknanya penting bagi insan kenal akan dirinya. Ya, kalau dia tak kenal diri, dia jadi apa tuan? Kalau orang tak kenal diri, jadi apa? Tak sedar diri. Faham? Tak sedar diri, menompang rumah orang buat belagak kan. Dia numpang orang, masuk tak beri salam, tengok pintu tu buka. Masuk tu orang ke dapur pergi. Wah, ada lauk sedap lah atas meja. Dia pun makan. Tuan tak kenal, nanti penyampur kontut kena ni.
Ya, tuan dia bangkung dengan penyapu muka ni. Macam itulah kita. Ya, kalau dia duduk atas muka bumi Tuhan, dia berlagak, dia kena laknat daripada Allah Subhanahu Taala. Sementara neraka tunggu di akhirat. Kita ni fakir tuan-tuan. Ya, kalau disentap sekejap, kan kebayang sangat. 1001 macam penyakit bila-bila masa boleh duduk atas badan kita. Bila-bila masa boleh duduk atas tubuh kita yang kerdil, yang fakir. Ya. Kita jalan atas raya kan bila-bila kan. Ni kita keluar jalan raya bila-bila kan. Kalau dia nak kenakan kita. Nampak? Ya, saya pemandu terbaik, kau silap. Kau tarilah terbalik kan, habis terus. Tarilah babal kan, habis terus. Sebab Allah Ta'ala suruh kita apa? Tunduk. Fakirkan diri kita. Kalau tuan guru kita, saya cakap apa? Selendor je lah kita. Angkat tangan aja lah kita dengan Tuhan. Jangan kita nak temberang dengan Allah. Jangan kita nak rasa kita hebat. Kita ni makna asal daripada tak ada, dia pilih kita ada pun dah baik. Dia pilih kita boleh menompang atau muka bumi pun dah baik. Diberi kita rezeki macam-macam. Dia elakkan kita musibah bala macam-macam. Itu tak terhingga nikmat. Maka tepat dengan ayat wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau mu nak hitung nikmat Tuhan, tak ada muka manusia boleh hitung maknanya. Ya, semua daripada dia. Kan dia sekat nafas kita je kan, jantung tak jalan betul kan, dah habis kan. Ya. Ada kena serangan jantung kan, silap-silap habis. Ada mata tak boleh melihat, ada mulut tak boleh bercakap, ada kaki tak boleh berjalan. Maknanya. Baik, dan kedua dia kata, jika anda fikirkan dengan sebenar-benar bahawa Tuhan yang mengarahkan Nabi besar kita Muhammad SAW menyuruh ahli keluarganya dengan salat serta sabar mengerjakannya, mendahului kepentingan diri sendiri. Tujuannya apa? Supaya anda mengetahui, memahami bahawa mendirikan salat sembahyang itu utama dari pekerjaan yang lain. Seorang sahabat tuan-tuan, dia bina rumah tengah ikat batu, rumah macam kita lah kan, susun batu nak buat rumah, dengar azan. Ya, dia nak letak batu tu, dia turunkan balik. Aku tak sanggup besarkan batu ni lebih besar daripada Allah Ta'ala. Padahal kalau ikut semayang tu waktu lama lagi kan, zuhur berapa jam kan. Ya, kita kan tengok nampak lagi kan semayang lah pukul 3.30. Dia kata aku tak sanggup membesarkan batu ni daripada Ta'ala. Dia tempak ke batu bawah dia semayang tu, kan sambung dia balik kerja. Kan bayar sangat. Bukan, itu mana jiwa insan tu. Dia gelap ke dia terang, dia jauh ke dia dekat dengan Tuhan. Kalau dia terang tu jadi dia. Kalau dia gelap, ada dia buka kepala dia semayang, atas semayang tapi main-main. Buat kerja tu main-main dengan Ta'ala. Kita jangan bermain-main dengan Tuhan. Ya, kita fakir, kita hina, sila maknanya tundukkan diri. Man tawadda'a rafa'ahullah. Siapa tundukkan diri dengan Tuhan, Tuhan angkat martabat dia. Sebaliknya, wa man takabbara wada'ahullah. Siapa yang takabur, Tuhan akan hinakan dia. Di sini seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan kita mengingatkan hamba-Nya, jangan engkau lalai dan lupa ke atasnya. Sama ada dirimu maupun keluargamu, wajib engkau menyuruh mereka mendirikan sembahyang. Dan begitulah hukum yang lain, ya. Harus engkau memukul isterimu, boleh dirotan dia ni, ya, anak dan hamba. Bahkan disuruh dalam hadis, iaitulah muru auladakum bis-salat iza balaghat. Suruh anak kamu dengan sembahyang bila di umur 7 tahun. 7 tahun tu dah latih dia sembahyang. Wa tadribuhunna iza balaghat ashr, dan rotan dia apabila dia berumur 10 tahun. Jadi anak ni akan terfikir, silap-silap lain bapak dia tak sampai rotan, tapi kalau tak semayang dia sasar dan ya, jadi dia dah besar dia fikir, oh ini sebenar ni besar arahan sembahyang atau maknanya. Dirikan semayang dan bukan sekadar suruh, diri. Apa makna diri? Aqama yuqimu iqamah. Dalam sembahyang, dalam Quran baik, dalam hadis-hadis sahih baik, Allah Ta'ala datangkan bab semayang ni, bukan dia kata if'alu buat oleh kamu semayang, tak, dia kata aqimu. Lain makna bahasa Arab kan. Aqama yuqimu iqamah, mana mendirikan. Apa makna mendirikan semayang? Ityanuha
bisyara'itiha wa arkaniha wa adabiha zahiran wa batinan. Itu makna mendiri. Mendatangkan semayang tu atas rupa dengan syaratnya, dengan rukunnya, dengan adabnya, zahirnya dan batinnya. Itu makna mendiri. Kalau semayang dia suruh je, lepas tu anak dia akalkan dia. Dia basuh kaki pun tak kata, dah dia kata. Bapak kena akal dengan anak. Ya, dia masuk bilik, dah semayang, dah kata. Tengok kaki kau kering atau kering sebelah aja, kan? Kena sungguh betul-betul kena pelihara sebab benda besar. Man shalla jahilan bi kaifiyatil wudu'i was salah lam tasihha salatu. Tu dalam Ihya Ulumuddin. Imam Ghazali kata man shalla barang siapa sembahyang jahilan bi kaifiyatil wudu', dia tak tahu dengan jahil dengan kaifiat wudu', maka lam tasihha salatu, tak sah sembahyang ni. Wa insarifal haqq, walaupun pada rupa sama dengan orang lain, tak ada beza. Dia sujud yang tidak sama je. Nak tahu tanya dia. Fatihah tu apa hukum? Fatihah tu apa hukum? Tahiyat awal tu apa hukum ni? Ya selawat dalam tahiyat akhir apa hukum? Tanya dia. Kalau kata Fatihah. Fatihah sunat kot. Habis jawab dia. Mana dia tak tahu tu. Dia buat sembahyang ikut-ikut. Ya, sembahyang bukan boleh ikut-ikut dan dia kena dirikan. Bila diri kena tak tahu. Sebab tu kena belajar betul. Ambil sembahyang ni kan. Man shalla jahilan bi kaifatil wudu. Dia sembahyang tapi jahil dengan kaifiat wudu. Baik sekarang ambil wudu nak guna apa? Air. Air dia tahu tak hukum air. Mana air mustamal, mana air mutlak, mana kait lazim, mana kait munfa, air mujawir, air mukhallid. Oh, banyak nawai aku kena kopi radik, kopi janda, tu je. Barang jawab dia. Kan? Dibantaikan dia semayang di awal dia uduk dia faul, yang lain faul. Sebab itu baru uduk zahir. Belum main uduk batin. Ya. Uduk zahir kita basuh muka. Batin dia kata Imam Ghazali, kau basuh yang zahir, yang dalam basuh sekali. Jejak aja air semayang ke mata kamu, taubat daripada dosa mata kamu. Jejak air semayang kat mulut kamu, taubat daripada mulutmu yang mengumpat, yang mengata orang, fitnah orang macam-macam. Ya, kau basuh telinga, dah taubat daripada apa yang dia dengar. Basuh dia kepala, taubat daripada pemikiran fikrah yang tak betul. Basuh tangan, betul kaki, jangan bergerak semua. Oh, cantik kan. Sebab tu dia kata inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ya, bila semayang tanha, dia sekat, dia blok daripada fahsya' munkar. Di air semayang tu dah cantik dah. Ya, kita basuh tu bukan basuh luar, basuh dalam sekali. Bila menghadap dia kiblat zahir, dada menghadap kiblat Kaabah, rohani kiblat batin. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana saja kamu berhadap, depan belakang semua wajah Allah di sana. Apa warna wajah Allah? Tanda kebesaran Tuhan semua tu. Langit bumi semua. Oh, situ je cukup entah ni. Dia rokok lagi menambah, lagi sujud lagi dekat qalbi dia dengan Allah Taala. Dan bila itu jadi, masya-Allah, menasabah dia kata apa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Confirm dia akan berjaya kalau dalam khusyuk dan sembahyang dia khusyuk. Sebab pembinaan dalam sembahyang rohani dia cantik dengan Tuhan. Rohani yang cantik inilah dibawa luar sembahyang. Barulah cantik kehidupan dia. Jangan terbalik, luar sembahyang bawa dalam sembahyang. Mohon. Selipal Jepun hilang pun bawa dalam sembahyang. Mana oh, dalam rokok nampak. Oh, celah tangga aku letak. Orang sembahyang tu menghadap Tuhan, selipal Jepun dia nampak. Sebab apa? Dia tidak ada ihtimam. Qalbi tak betul mengamat-amati apa maksud sembahyang sebenarnya. Ya. Itu besar tuan-tuan ni. Tuan-tuan dah mengaji kitab. Ya, rasa semua dah habis kitab dan Muniatul Musalli di kitab Syekh Daud, mana-mana masjid baca. Itu kitab basic awal. Tuan-tuan buka di awal tu je. Ada 9 mutiara dalam sembahyang. Berapa kita dah ambil? Tuan cek baliklah. Ya. Fiha yahsulul infirad. Dalam sembahyang tu ada al-infiradul qalbi ma'allah. Ketunggalan dia dengan Tuhan saja. Adakah sembahyang kita selama ni kita angkat je takbir betul tepat kita menghadap Tuhan? Satu ingatan lain pun tak dibenar masuk dalam sembahyang. Aqimis salat li zikri. Dirikan sembahyang untuk kau mengingat dan menghadap aku, Tuhan kata. Yang lain tak dibenar. Tapi apa yang jadi, itulah yang jadi. Kadang belum rokok dah terbarai dan anak-anak orang lain Allah alam. Oh, nak rokok dah rata dia masuk. Sebab apa? Tidak ada tumpu betul. Dan di mana kita dapat kelebihan dan
Ya, buat kerja tak betul maknanya orang nak bagi gaji betul, buat kerja simpang siuh. Ni dia. Oleh kerana itu berkata pemimpin tarekat Syazilah Syekh Abu Hasan Sazili, latih banyakkan semayang sunat. Semayang sunat dapat 5%, bangun lagi. Buat sampai dapat 10% osok, bangun lagi. Latih. Dia akan dapat kesedapan. Ya. Bila dia dapat sedap baru dia tahu. Kalau dia dapat kesedapan yang ada dalam semayang tu sebagaimana yang Tuhan letak itu sebenarnya terbuka, baru dia tahu hebatnya. Ya, hebatnya semayang tadi. Habis. Di sini seolah-olah Allah Ta'ala mengingatkan hamba-Nya, jangan engkau lalai dan lupa ke atasnya, sama ada dirimu maupun keluargamu. Ya, kita kena bawa supaya kita ingat dan sedar sebagai hamba kepada Allah. Wajib engkau menyuruh mereka mendirikan sembahyang. Harus engkau memukul manorotan. Ini panggil pukul apa? Darbat ta'dib. Ya, pukul mengajar adab, bukan bantai dengan matang belantan, mampu ya kan. Ya, bila bantai panggil menyulen pula. Tak. Rotan tak di, rotan kecil tu sekadar tu, makna biar dia tahu, dia perasan. Kemarahan tu sampai diterjemahkan dengan rotan, makna besar lah tu. Kalau marang mulut lagi tak apa lagi, bila capai rotan tu mana besar. Jadi bila Nabi suruh rotan, tu itu dia panggil apa? Denda. Dalam Islam ni ada denda. Orientalis ya, ataupun iblis yang tak ada denda. Ya, dia tengok pengajaran barat dia mula. Dia tengok dalam Islam ni dia nak ubah, dia nak kacau. Guru-guru tak payah denda murid, tak payah dia kacau tu. Padahal itu tarbiyah daripada Rasulullah SAW. Sebab bila dia denda tu, orang akan mikir mana benda ni besar. Ya, bila tak buat sampai kena denda ni, benda tu besar. Ya, orang tua dulu kita kalau serah mengaji pada guru dia apa, tuan ajar ngaji Quran ke apa kan, buatlah pukul sebab asal jangan patah, jangan butuh, jangan pekak, jangan apa dah. Jadi maksud dia apa? Supaya dia ada apa? Sistem, maknanya apa? Denda. Denda tu supaya orang lebih memberikan perhatian maknanya. Guru kan bila dia denda anak murid tu kali kena jemur tu ke padang, tak buat lagi dia kan, serik dia. Atau berdiri atas bangku ke apa kan. Jadi wajib engkau menyuruh mereka tadi mendirikan sembahyang. Harus engkau mukulkan dia dan akan anakmu dan hamba-Mu yang meninggalkan salat, dan engkau tidak akan terlepas daripada azab Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Oleh sebab itulah orang yang mendirikan salat termasuk ahli keluarganya, ya, tidak disuruh salat pada hari kiamat, yang dibangkitkan bersama dengan orang yang meninggalkan salat. Hari kiamat ni sengaja bernama dia apa tuan-tuan? Yaumatun za'ur ra'fah. Hari yang Tuhan tarik dari kalbi manusia ni perasaan kasihan. Apa maksud dia? Maksud dia, ayah anak takkan kesian lagi pada mak bapak dia. Apa maksud? Maksud dia bila bapak dia nak masuk syurga atau mak dia ke, tiba-tiba dia kantoi sebab dia ni tak disuruh, tak dididik. Mak bapak buat hal dia, anak dia tak cara. Esok anak akan terik bapak. Ya Rab, terik. Siapa nama dia? Dola Kasim ke nama? Dia tak panggil ayah apa lagi dah. Dia ni atas dunia dulu, dia biarkan aku tidak sembahyang. Contoh dalam itu yang lain. Mana ketiga itu masing-masing nak lepas diri. Bila nampak julangan neraka yang begitu hebat, masing-masing nak lepas diri. Kalau ayah tak jaga anak dia esok, ibu bapa tak jaga, tuan tanggungjawab, dia mendekatkan diri, mengenalkan dia dengan Allah, dia akan soal, anak akan tarik dia kan. Atas dunia bagus, suka main sayang kan, rupa makan tuan. Ini panggil belaka senjata makan tuan ini. Anak tarik balik bapak supaya terjun ke dalam azab Allah. Dan ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyuruh supaya bersabar. Tiap-tiap ibadat itulah keadaan dia tuan-tuan. Dia akan diuji, ya, berbagai-bagai ujian, ya, dalaman luaran, dia kena sabar. Ketika mendirikan sembahyang kerana nafsunya sering menunjuk atau menampakkan, ya, begitu payah dan berat. Nak sembahyang, kayaknya nak sembahyang, nafsu. Sahabat Rasulullah SAW ketika turun Mi'raj, apa dia kata tuan? Kenapa Rasulullah minta kurang? Kalau 50 kan enaknya kan, seronok. Kalau kita 50 macam tuan. Masuk pejabat sikit, kau sembahyang aja. Nak nulis sikit, sembahyang aja. Wah, ya, itu cerita maknanya sikap sahabat tu hebat-hebat. Ya, kita kalau beri pilih nak kuranglah. Pertama tolak subuh dulu kan. Dia nak hayun selimut kan.
Sahabat ni hebat dan apa Allah Ta'ala Maha Kuasa, dia set azali dah siap dah. 50 tu dia potong 5, tapi pahala besar tu tidak dikurangkan. Dia masuk ke dalam 5 tu. Itu kasih sayang Allah Ta'ala. Ya. Sedangkan waktu salat itu adalah waktu nikmat. Ya. Sewaktu nikmat nak menghadap kekasih. Kamu kasih tak Allah Ta'ala? Kasih. Bila kasih, mana tak nak jumpa kekasih kan? Ya, sebab termasuk orang yang mengekalkan semayang daim, kekal semayang itu apa? Tiap-tiap kali dia salam saja, dia dah pasang azam dalam hati ni, insya-Allah kalau panjang umur dia semayang subuh ni kan, insya-Allah panjang umur kan nak semayang zuhur pula. Lepas salam zuhur pula dia azam kalau panjang umur insya-Allah nak semayang. Itulah sikap orang yang kenal dan rindu dengan Tuhan ni. Ada kekasih tak nak jumpa kekasih kan? Semayang dah tempat dia berdamping, tempat dia bermunajat. Sedangkan waktu salat itu dia panggil adalah waktu nikmat. Jadi Allah Ta'ala memerintahkan hambanya keluar dari urusan dunia untuk berhadap dengan ibadahnya. Itu nandakan kita bersatuan. Tengah kerja, azan datang, pusing tinggal. Ya. Walaupun itu kepentingan. Sebab tu kita tengok mana dia kata dalam hidup ini keperluan dengan matlamat. Bila bertembung matlamat dengan keperluan kena tolak, matlamat kena depan. Ya. Matlamat kita ialah Allah Ta'ala. Mengenal, tunduk, patuh. Ya, wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamulah kemuncak segala-galanya. Matlamat hidup kita ialah mardatillah. Adapun kita bekerja, itu bukan matlamat, itu keperluan. Sebab kita bukan malaikat, kita nak makan, nak minum perlu. Jadi bila keperluan dijadikan keperluan, matlamat dijadikan matlamat, sempurna hidup dia. Jangan ditukar ya Kang. Ya, benda keperluan dijadikan matlamat. Matlamat lebih besar. Ya. Sebab tu walau makan dan minum itu perlu, bila Tuhan kata sumu, puasa sekalian kamu, kita puasa tak? Puasa. Ya, walaupun kempis perut kita kan, kering, tekak-tekak kita, dah ini arahan Allah Ta'ala, dia suruh puasa kita. Itu tanda lambang kita membesarkan dia, mengagungkan dia, taat setia kepada dia, supaya kita mendapat keredaan dia. Dan dalam dunia tidak ada benda yang paling besar melainkan mardatillah, keredaan Allah. Wa anna ila rabbikal muntaha. Tu ayat Quran terang. Sesungguhnya ya, keredaan Tuhan itulah kemuncak segala. Wa anna ila rabbikal muntaha. Kepada Tuhan kamu kemuncak dia. Ya, bahawasanya keredaan Tuhan tu adalah paling besar. Wa ridwanun minallahi akbar. Redha dari Allah adalah paling besar dalam hidup kita. Di mana diletak keredaan? Fitnah dalam taat. Ya, 3 dalam 3 ulama itu. Diselitkan 3 dalam 3. Diselitkan keridaan yang besar tu dalam mana? Dalam ketaatan. Sebab bila kita taat, walaupun tadi kita kata puasa misalnya kan, lapar, dahaga, tapi dalam tu ada keridaan, kita sanggup buat, nak cari reda dia. Itu maksudnya. Satu lagi diselitkan kemurkaan, lawan reda, murka dalam mana? Dalam maksiat. Jangan berani dekat, walaupun sikit maksiat kecil. Sebab dalam tu ada kemurkaan Allah Ta'ala. Jangan bermain api dengan Tuhan, maknanya. Dan satu lagi diselitkan wilayah, makam kewalian, itu dalam mana? Qalbi arif. Dalam qalbi orang yang betul-betul mengenali Tuhan, itu ada makam wilayah. Dia 3 dalam 3. Di sini mana keridaan itu besar, duduk dalam mentaati perintahnya. Jika tinggal semayang satu waktu, tuan-tuan, Allah, man tarakas salata muta'amidan abqahullahu finnar samanina hukbah wa fi kulli hukbatin samanina sanah. Barang siapa tinggalkan semayang dengan sengaja, dia dengar ngombang, dia buat dah sampai habis waktu, ya, maka kalau dia mati keadaan tu tak bertobat, dicempak dalam neraka 80 hukbah. Satu hukbah berapa? Satu hukbah 80 tahun. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kali kan. Tak cukup kalkulator nak tekot. Ya, itu pun satu waktu. Kalau 2, bayanglah mana besarnya azab.
Besarnya penderitaan yang sangat dahsyat bagi orang yang meninggalkan akan sembahyang besar tu. Allah. Sebab tu maknanya bila besar, ujian pun besar, bisikan-bisikan musuh pun besar, nafsu syaitan kan. Sebab tu kita kena jaga betul-betul, semua bersabar. Bisikan macam-macam, beratlah itulah kan. Jadi lama-lama insya-Allah kalau kita sungguh-sungguh, Tuhan akan bantu bertukar daripada malas jadi sedap, daripada berat jadi ringan. Itu dengan syarat kita bersungguh-sungguh, insya-Allah. Wa Tuhan janji itu dia akan hadiahkan. Walladzina jahadu fina nahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh pada jalan kami, kami akan tunjuk jalan dia. Kemudian Allah memerintahkan hamba-Nya keluar daripada urusan dunia untuk berhadap dengan ibadahnya. Lalu berdiri dia menghadap dan terus berpaling daripada yang lain. Bila dalam semayang tu dengar azan dia tinggal lain. Ya, lepas semayang sambunglah balik kan, bukan tak boleh kerja. Tu. Saya satu kali itu musafir singgah di masjid di Pahang, saya lupa masjid. Ya, tapi kita dah semayang jamaah lah kan. Singgah tengok tepi masjid tu ada budak muda jual burger, rambut panjang ni. Dia orang azan dia tinggal terus. Pum dia tutup pergi semayang. Wah, kata hebat budak ni. Ya, rambut panjang tu. Wah. Bagus tu. Kan? Maknanya orang azan tu dia tinggal semayang. Betul kan, sambung balik kan. Itu maksud dia apa? Orang yang meletakkan urusan Allah Ta'ala itu lebih besar daripada urusan nafsu kan. Kemudian tidakkah anda tahu bahawa anda disuruh mendirikan salat subuh? Ni kita lepas sembahyang subuh ni kan. Sewaktu anda sedap tidur. Ni masa waktu ni ada yang tak bangun lagi kan. Waktu kan. Kita cek semua kan. Ada yang tak bangun lagi. Dengan sedap pergi tidur kan. Tengok. Oh dia belum ke 7 hari kan. Yang kerja dia nak makan minum. Hidup dia makan minum. Sama dalam kandang. Kerja dia makan minum je. Jadi waktu sujud, lebih dia musim utara pula, sejuk kan, bangun kena nak sujud kepada Allah. Masya Allah, besar dia dapat pangkat di akhirat. Sewaktu anda sedang tidur, anda diperintahkan antara keluar, bangun, meninggalkan segala kesedapan nafsu anda itu kepada haknya Allah Ta'ala, memalingkan kendakmu kepada kendaknya. Ya, jadi kita buat tu biar sedar. Kita buat, kita bangun ni Masya Allah, kita rasa, ya Allah, aku melebihkan kendakmu, arahanmu daripada kesedapan nafsuku. Ya, maka bukalah hijab hatiku supaya lebih mengenalimu, supaya dapat berlazat denganmu. Demikian juga salat zuhur. Ya, anda dahkan mendirikan ketika anda sedang leka dengan seronok, ya, dengan urusan pekerjaan dunia kan, dan meninggalkan usaha tersebut. Begitu juga semayang asar, diperintahkan mendirikan salat tersebut ketika anda sibuk menjalankan perusahaan berjual beli begitu dan sebagainya lah, bisnes ya. Tapi bila semayang panggil tetap dia pergi apa? Pada dekat hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan mana? Bukan keuntungan, kejayaan. Ketika anda sibuk pula menjalani berjual beli, mencari keduniaan, demikian juga salat maghrib dia panggil, semayang maghrib pula kan, sebelum tidur pula isyak lagi. Begitulah pusing antara pancang kita dengan 5 pancang ya, supaya kita jangan lagi kan. Berbuat demikian hendak makan dan minum dan menikmati kesedapan supaya badan anda menjadi kuat. Begitu jugalah dengan salat isyak. Ya, anda disuruh mendirikan waktu jadi, ya, anda hendak tidur, sebelum tidur dia bangun sembahyang madhab Tuhan dulu. Bangun menghadap dia, sebelum tidur menghadap dia. Sebelum tidur isyak, bangun subuh, sembahyang subuh. Kita tengok ni Allah Ta'ala susun tu supaya kita memerhatikan, mengerti apa makna yang dalam daripada dia letakkan pancang solat tadi tu. Bersabarlah dengan bersungguh-sungguh agar anda mendapat kemuliaan di akhirat. Kerana orang yang berbuat ibadah, ya, itu payah di dunia dan senang di akhirat. Betul Rasulullah SAW menyatakan tidak akan berpeluh 2 kali. Siapa dah atas dunia dia berpeluh. Apa makna berpeluh sini? Isyarat kepada penat dia mendirikan ibadah. Ya, lagi penat apa tuan-tuan? Meninggal maksiat lagi berat.
Ya, ibadat ni satu penat dah ni. Jadi kalau meninggal maksiat lagi penat. Sebab segala benda yang Tuhan suruh tinggal dari maksiat tu sangat-sangat digemari oleh nafsu. Dia paut kita, nak melawan bukan senang kan? Ya. Jadi maknanya dua perkara itu dibuat dengan sungguh-sungguh, ada dapatlah dia keridaan Tuhan, selamatlah dia di sana besok. Dan satu lagi yang keempat, anda sedia maklum bahawa dalam solat itu terhimpun beberapa ibadah yang tiada terhimpun yang lain. Ibadat lain tak macam semayang. Kalau semayang terhimpun habis itu. Antaranya badan yang bersih, tidak berkata-kata dalam memikirkan hal keduniaan. Anda menghadap kiblat, bermula dengan takbiratul ihram, membaca Quran, berdiri, rokok, sujud dengan tasbih, selawat, ya, dan berdoa dan berzikir. Ada dalam sembahyang tu ibadat lain ada itu. Cuma ada. Haji itu kita menghadap kiblat sama arah. Puasa dalam sembahyang tak boleh makan, tak boleh minum. Mana ada? Mana unsur-unsur ibadat lain tu dicantumkan. Sebab itulah sembahyang ni luar biasa dari ibadat lain. Ibadat lain, fardu lain, kewajipan lain, semua Jibril alaihissalam turun menyampaikan pada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sembahyang tak. Sembahyang Rasulullah dipanggil, dijemput atau jemput. Sebab sembahyang ni dikatakan apa? Hadiyatuz ziarah. Sembahyang ni ialah hadiyatuz ziarah, hadiah dari Allah kepada yang menziarahi dia apa? Rasulullah SAW. Ya, angkat naik atas kan, main tu. Naik ke atas 7-8, naik Sidratul Muntaha ke atas, ambil ni benda besar, ya. Kalau tu sembahyang ni sangat hebat. Bila dijaga betul-betul, dia akan dapat banyak pembukaan rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran dalam kehidupan semua tu ada dalam sembahyang. Sebab tu sembahyang terjaga dengan baik, ya, dan jaga khususnya bahagian dalaman kita, rohani kita tu, supaya tepat betul-betul menghadap dia sehingga diberikan kenikmatan, ya, sehingga ingat nikmat. Apa kemuncak ibadat tu? Kita sembahyang, kita buat ibadat lain, kemuncak dia apa? Untuk dapat kasih sayang Allah. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba itu beribadat kepada aku sehingga aku kasih kepadanya. Dan tentu tak tahu Tuhan kasih mana tanda? Sini ada. Fa iza ahbabtu kuntu sam'ah allazi yasma'u bihi ila akhir hadis. Apabila aku kasih pada hamba yang buat ibadat tadi, jadilah akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Dia berjalan bergerak dengan aku. Maksud dia apa tu? Sehingga Tuhan bukakan kalbi dia, dia dapat rasa benda tu. Tadi kita semayang subuh kan? Kita semayang subuh tadi, kita semayang dengan dia ke dengan kita? Tuan-tuan jangan jawab, berasa sendiri. Kita semayang subuh tadi, kita semayang dengan Allah ke dengan kita? Itu dalam hadis tu. Dengan dia baru betul. Apa makna dengan dia? Kita tahu kita adalah, Tuhan sebut dalam Quran, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Apa perbuatan kita? Bergerak, diam, bangun, bercakap, mendengar, melihat, semua tu afal Allah Ta'ala jadikan. Sekarang kita rasa tak itu dari dia. Bila akan rasa dia? Bila hijab hati dibuka Allah Ta'ala. Bila hijab hati dibuka, bila kalbi cermin hati kita bersih. Sebab kena cuci cermin dalam tu. Cermin ni benda mahal kan, tapi kita tak cuci, zalim kita kepada diri kita sendiri. Sebab diri kita boleh tangkap tu. Walaupun cermin tu kecil, tapi bila dia cantik bersih, dia boleh tangkap segala-galanya. Ya, arahkan matahari pun masuk dalam tu. Arahkan mana? Pokok-pokok masuk dalam cermin tu. Tapi dengan syarat dia bersih. Begitulah kalbi insan. Bila dia bersih betul-betul, maka Allah Ta'ala akan cempakkan benda tu. Ya, kurniaan ruhani dia akan dapat. Sebab tu dia kata salat ni mi'rajul mu'min. Sembahyang ni mi'raj ruhani. Mana kita angkat dia takbir, rohani kita terus berlazat menghadap dia. Dengan syarat dia bersih lah, dia boleh dapat tangkap. Ya, bila ada bersih, dia akan datang mahabbah, rindu, kasih dengan Tuhan. Ketika itu Tuhan akan buka apa yang dikatakan perbuatan tu dari ini, kita akan rasa.
Ya, kita rokok terasa dari dia. Kita tidak terasa semua kurnia dari dia. Apa sembahyang tu cantik. Sebab ibadat kalau kita rasa kita rosak kan. Sebab ibadat kau aku, mari takabur, ego. Oh ya, aku hebat, aku wara, aku soleh, aku alim. Wah, habis terbalik tu kan. Kena rasa haza min fadli rabbi. Ini semua kurnia dari baru dia cantik. Nak dapat tu kena buat sungguh-sungguh dan minta pertolongan Tuhan, buka terhijab. Jadi buka hijab tu baru kita perasan masya-Allah. Dan akhirnya tadi orang azan kan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita jawab apa tu kan? La haula wala quwata illa billah. Bukan bi anfusikum, billah. Tiada daya upaya melainkan dengan Allah. Mana kita buat ibadat dengan dia, dengan bantuan dia, dengan kudrahnya, dengan iradatnya, dengan kasih sayang dia. Abau kita duduk cantik duduk itu. Ya, tapi kalau dia tak rasa dengan kudrah iradah yang hakikat tak rasa, dia rasa diri dia, ketika itu dia jauh lagi dan terbuka gitu. Ya, buat ibadat jangan nampak diri, buat ibadat kena nampak kurnia dari dia. Barulah ibadat kita cantik, dan bila cantik banyak kurniaan-kurniaan ruhani akan diberikan oleh Allah. Bila dia nampak situ masya-Allah, dia rasa hebat, baru dapat situ kelazatan di dalam mengerjakan ibadat. Ya, dia benda ni kita nak lazat tuan-tuan ni. Lazat tu yang penting. Kalau buat ibadat tak ada lazat, kita kena cek balik. Kita makan makanan ni hebat, chip yang masak hebat, kawan sebelah makan habis licin, kita makan bodoh suap dah tak jalan. Tawau. Apa pasal kau ni? Bukan silap tukang masak, rupanya kita demam panas. Kita demam. Bila demam dia makan tak dapat rasa betul. Begitu rohani. Bila rohani demam, ibadat tu makanan sedap tapi kita tak dapat rasa. Makan tak sedap apa? Demam. Demam dalam. Apa demam dia tu? Ya, dia banyak makan racun-racun, virus maksiat dan kemungkaran. Mata kita tak jaga, kita lihat apa kita nak. Telinga kita tak jaga, kita dengar apa kita nak. Akhirnya kotor. Dah kotor dalam tak boleh. Kereta tuan-tuan kalau tak servis macam mana rasa? Terbiar lama-lama habis. Karat kondorot dia habis cakap, pump piston dipegang habis tu jalan tu. Jam. Dah kena overhaul. Sebab tu kereta kalau kita rajin servis, insya-Allah dia apa? Sedar bawa kan, cek. Sebab kita rohani kita selalu kita servis dia. Ya, kita servis cantik, insya-Allah dia akan dapat keselesaan kelazatan dia. Dan kelimanya ila akhir wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa ala Muhammad. Fa inna khaira kulluhu bi yadi wa anta bina ra'ufur rahim alaina bil qanawah. Sallallahu alaihi wa alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika fa innahu la yaghfiru ya Rabb ya Karim.